Assalamualaikum guys. So topik dia hari ni ialah proses 4P. Sebenarnya kalau kita nak masukkan apa-apa prinsip ke apa-apa sifat sikap yang nak dimasukkan dalam diri, dia akan lalu 4 proses ni lah. Proses 4P yang saya dah terangkan sebelum ini. So 4P ni pertamanya ialah pengisian kan. Kita kena dapatkan pengisian dia. Pengisian nak main drum ke, pengisian nak main piano ke, pengisian nak berenang ke kan. Kena dapat input dia terlebih dahulu kan. Kalau tidak takkanlah kita kalau kita tak tahu tentang perkara tu macam mana kita nak buat kan. Kita mestilah tahu dulu kan. So nombor 1 pengisian, nombor 2 kena ulang-ulang. Kalau kita isap rokok ke, kalau kita minum ketum ke, kalau kita pergi clubbing ke kan, dia mesti bermula dengan yang pertama, kemudian kita ulang-ulang kita pergi kan. Dan yang ketiganya ialah pengukuhan. Dan bila ada orang mengatakan yang kita tak macho lah kalau kita tak buat, ataupun ada orang yang mendorong kita untuk membuat satu, menggalakkan kita untuk buat sesuatu, ataupun menunjuk cara yang betul untuk membuat satu kan. Bila kita ada coach, berlakulah pengukuhan dan pemantapan tu tadi kan. Dan seterusnya ialah penerapan. Penerapan ni dia terbentuklah dalam diri tuan-tuan puan. Terbentuklah dalam diri sifat dan sikap kan. Sama ada sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, ataupun sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik lah kan. Ni cerita dia tuan-tuan puan. Sebenarnya nak masukkan macam tu, sama ada kita sedar atau tak sedar. Kalau tak sedar, dia terbentuklah dalam diri kita tanpa kita sedar. Kita suka kepada satu benda tu, kita suka memancing ke, kita suka clubbing ke, kita suka panjat gunung kan. Sama ada dalam sedar atau tak sedar, dia terbentuk kan dengan proses 4P tadi. So nak keluarkan dia tuan-tuan puan kan, kalau dah terbawa, dah masuk kat lubuk kan, kalau benda tu tak bagus, benda tu bersifatnya makruh dan haram kan, kita juga kena lalu proses 4P ni juga. Kan kalau kita nak berhenti merokok contohnya kan, setiap kali kita rasa macam nak isap rokok tu kan, kita ulang-ulang lah buat benda lain, kita makan gula-gula ke, kita sibukkan diri kita kan, kita letak patch ke dan sebagainya kan. Kena ulang-ulang dan cuba dapatkan sokongan dan dorongan daripada isteri, daripada anak-anak, daripada kawan-kawan keliling kan, untuk berhenti merokok kan. Dan insyaAllah akhirnya kita akan dapat keluarkan lah sifat merokok tu daripada dalam diri kita kan. It needs willpower, kekuatan dalaman untuk kita berhenti rokok atau berhenti buat apa-apa juga yang kita suka. Sebab ialah syaitan dia suka kita buat benda-benda yang menjauhkan diri kita daripada Allah kan. Nafsu kita pun suka kepada benda-benda yang seronok kan. Jadi untuk berhenti, untuk buat benda yang tak seronok tu memang susah sikit lah kan. So apa-apa pun tuan-tuan, proses 4P ni memainkan peranan untuk memasukkan atau mengeluarkan apa-apa sifat dan sikap. Nak masukkan sifat baik atau nak keluarkan sifat buruk menggunakan proses 4P ni. Semoga bermanfaat tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bye.